Ni, saya punya rule, kalau you sudah buka, kita orang tak boleh ambil, you kena bayar juga. Itu rule kita orang. Tak apa, you cakap dengan customer minta. Tak boleh macam tu sebab I minta maaf. Tak, ya masalahnya bukan saya yang scam you, bukan. Seorang rider dari syarikat penghantaran JNT telah menghantar satu bungkusan ke sebuah rumah dan sebaik tiba, seorang wanita berusia, dipercayai penghuni rumah tersebut, keluar untuk mengambil parsel berkenaan. Namun, tanpa memeriksa atau membuat bayaran terlebih dahulu, wanita tersebut terus membuka dan mengoyakkan bungkusan itu. Selepas membuka parsel, beliau mendapati kandungan di dalamnya tidak seperti yang dijanjikan oleh penjual. Difahamkan, wanita itu berasa dirinya telah ditipu atau menjadi mangsa penipuan dalam talian. Disebabkan itu, beliau menolak untuk membuat bayaran tunai semasa penghantaran kepada rider yang menghantar bungkusan itu. Situasi menjadi lebih tegang apabila wanita tersebut menyalahkan rider atas penghantaran barang yang dianggap scam. Lebih mengejutkan, dia meminta rider menyampaikan pesanan kepada pihak penjual sedangkan tugas rider hanyalah menghantar bungkusan seperti yang diarahkan oleh sistem. Sabar. Macam ni, saya punya rule, kalau you sudah buka, kita orang tak boleh ambil, you kena bayar juga. Itu rule kita orang. Tak apa, you cakap dengan customer minta. Tak boleh macam tu sebab I minta maaf. Tak, ya masalahnya bukan saya yang scam you, bukan saya yang scam you. Tak, saya kalau tak buka, dulu macam tu. Tak, ya masalahnya, sebelum you beli, you kena tengok betul-betul. Adik, saya cakap satu je, bagi customer kena faham, jangan menipu orang. Okey, saya fahamkan nanti Ini kalau you dah sudah buka, saya sudah scan ini barang, saya yang kena bayar. Kalau you tak nak ambil. Okey, sekarang you cakap dengan dia, satu dia cakap, jangan menipu customer. Ya, okey, masalahnya packing ni bukan daripada JNT, bukan daripada JNT, daripada seller. Awak yang saya faham, you cakap dengan seller yang customer. Kita orang tak boleh cakap dengan seller. Aunty sendiri yang kena cakap. Kita orang just hantar. Dia orang guna penghantaran JNT. Tak apa, akak bayar RM10 je. Akak tak langsung tak nak bayar. You kalau nak kau suruh you punya customer menipu, hilang ni jangan ambil barang. Itu jangan marah. So macam ni you kena bayar lah. Tak boleh. Disuruh. Jangan macam nanti. Aunty minta maaf. Dulu Aunty tak, sekarang saya tak mesti campur yang macam lah. Tapi sekarang ni kalau you kata awal-awal tadi, kalau you tak nak, saya boleh return barang ni. You sudah buka. Adik, satu je. Kalau saya tak buka, saya tak tahu. Tak apa.